Selamat sejahtera, saya sudah. Selamat sejahtera, cikgu. Apa khabar? Khabar baik, cikgu. Baiklah. Terima kasih kepada saya sudah kerana sudi meluangkan masa anda untuk berbual dengan cikgu pada hari ini. Di sini, cikgu ingin bertanya beberapa soalan kepada saya sudah. Saya sudah boleh jawab semua soalan itu secara tenang sebab tiada jawapan yang betul ataupun salah. Faham ke? Faham, cikgu. Okey, baiklah. Okey, boleh kita mula? Boleh, cikgu. Okey. Soalan yang pertama ya. Okey, saya sudah semasa kamu belajar di dalam kelas ataupun menyiapkan kerja sekolah, bagaimana cara pembelajaran yang biasanya membantu kamu untuk memahami sesuatu topik dengan lebih baik? Adakah kamu lebih selesa belajar secara sendiri ataupun bersama rakan-rakan anda? Uh, Biasanya, saya lebih selesa belajar bersama rakan-rakan kerana saya rasa lebih mudah untuk memahami sesuatu pelajaran apabila kami boleh berbincang dan berkongsi idea antara satu sama lain. Apabila belajar bersama rakan, saya boleh bertanya soalan dengan lebih cepat jika terdapat perkara yang saya tidak faham. Selain itu, rakan saya juga kadang-kadang mempunyai cara penerangan yang berbeza daripada guru dan cara tersebut membantu saya memahami sesuatu topik dengan lebih jelas. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, terdapat beberapa topik yang memerlukan pemahaman langkah penyelesaian yang betul seperti topik pecahan atau penyelesaian masalah. Apabila cikgu memberikan soalan yang agak mencabar, saya dan rakan-rakannya biasanya akan duduk bersama dan cuba menyelesaikan soalan tersebut secara bersama-sama. Kami akan berbincang tentang langkah-langkah pengiraan yang perlu dilakukan dan kadang-kadang kami juga membandingkan jawapan yang diperoleh. Melalui perbincangan tersebut, saya dapat memahami cara penyelesaian yang lebih sistematik dan saya juga dapat mengenal pasti kesilapan yang saya lakukan sebelum ini. Oleh itu, belajar secara berkumpulan membantu saya memahami pelajaran dengan lebih baik dan membuatkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Oh, begitu. Nampaknya kamu memang selesa belajar melalui perbincangan dengan rakan-rakan. Betul? Betul, cikgu? Baiklah, saya akan meneruskan dengan soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua ialah, sepanjang pengalaman kamu belajar di sekolah, apakah jenis aktiviti pembelajaran yang paling membantu kamu untuk memahami sesuatu topik dengan lebih jelas semasa berada di dalam kelas? Aktiviti pembelajaran yang paling membantu saya memahami sesuatu topik ialah aktiviti yang melibatkan eksperimen atau aktiviti praktikal. Saya mendapati bahawa apabila saya dapat melihat sendiri sesuatu proses atau fenomena berlaku, saya lebih mudah memahami
konsep yang diajar oleh guru. Contohnya, dalam mata pelajaran sains, cikgu pernah menjalankan satu eksperimen tentang perubahan keadaan air daripada cecair kepada wap. Dalam aktiviti tersebut, kami diminta untuk memanaskan air dan memerhatikan perubahan yang berlaku. Apabila saya melihat sendiri air yang dipanaskan mula mengeluarkan wap, saya dapat memahami dengan lebih jelas bagaimana proses penyejatan berlaku. Selain itu, kita juga meminta mencatat pemerhatian yang kami lihat semasa eksperimen dijalankan. Aktiviti seperti ini membantu saya memahami konsep tersebut bukan sahaja melalui penerangan tetapi juga melalui pengalaman sendiri. Selain eksperimen, saya juga suka aktiviti pembelajaran yang melibatkan pergerakan atau penggunaan bahan pembelajaran seperti model dan kad imbasan. Aktiviti seperti ini membuatkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Apabila saya terlibat secara aktif dalam aktiviti tersebut, saya lebih mudah memberi perhatian dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik. Oh, begitu. Baiklah, nampaknya kamu memang lebih mudah belajar apabila terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Baiklah, saya akan meneruskan dengan soalan ketiga ya. Soalan ketiga. Saya sudah, apabila kamu ingin mengulang kaji pelajaran, terutamanya sebelum ujian ataupun peperiksaan, apakah cara yang biasanya kamu gunakan supaya kamu dapat memahami dan mengingati topik tersebut dengan lebih baik? Biasanya saya akan mengulang kaji pelajaran dengan membuat banyak latihan kerana cara ini membantu saya memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Apabila saya menjawab soalan latihan secara berulang kali, saya dapat mengenal pasti jenis soalan yang sering ditanya dan memahami cara yang betul untuk menjawab soalan tersebut. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, selepas cikgu mengajar sesuatu topik seperti pecahan atau perpuluhan, saya akan cuba menjawab beberapa soalan latihan daripada buku teks dan buku latihan. Jika saya tidak dapat menjawab sesuatu soalan dengan betul, saya akan melihat semula langkah penyelesaian yang diberikan oleh cikgu atau merujuk kepada contoh soalan yang telah diterangkan di dalam kelas. Dengan cara ini, saya dapat memahami kesilapan yang saya lakukan dan cuba memperbaikinya. Selain itu, saya juga akan mengulang kaji nota yang saya telah tulis semasa pembelajaran di dalam kelas. Kadang-kadang,
saya akan menyalin semula isi penting supaya dapat mengingatinya dengan lebih mudah. Apabila melakukan ulang kaji secara konsisten, saya menjadi lebih yakin untuk menjawab soalan semasa ujian atau peperiksaan. Bagus. Cara itu memang boleh membantu bagi mengukuhkan pemahaman kamu, bukan? Ya, cikgu. Baiklah, seterusnya soalan keempat. Saya sudah, sekiranya kamu menghadapi kesukaran untuk memahami sesuatu topik semasa pembelajaran berlaku di dalam kelas, apakah langkah yang biasanya kamu ambil untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas ataupun lebih teliti? Boleh saya sudah jawab? Boleh, cikgu. Apabila saya tidak memahami sesuatu topik, saya biasanya akan bertanya kepada cikgu atau berbincang dengan rakan-rakan supaya saya dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas. Saya percaya bahawa bertanya adalah salah satu cara yang penting untuk membantu saya memahami pelajaran dengan lebih baik. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, kadang-kadang saya kurang memahami cara membina ayat yang betul dalam penulisan karangan. Dalam situasi tersebut, saya akan bertanya kepada cikgu tentang cara menggunakan perkataan yang sesuai atau cara menyusun ayat supaya karangan saya menjadi lebih jelas dan gramatis. Cikgu biasanya akan memberikan contoh yang betul dan menerangkan sebab penggunaan perkataan tersebut. Selain bertanya kepada cikgu, saya juga akan berbincang dengan rakan yang lebih memahami topik tersebut. Kadang-kadang, rakan saya dapat menerangkan sesuatu perkara dengan cara yang lebih mudah difahami kerana kami menggunakan bahasa yang lebih santai semasa berbincang. Dengan cara ini, saya dapat memahami topik tersebut dengan lebih jelas dan tidak ketinggalan dalam pelajaran. Baiklah. Sikap bertanya seperti itu memang dapat membantu dalam proses pembelajaran. So, keep it up, ya. Okey. Soalan yang kelima. Daripada pelbagai aktiviti pembelajaran yang pernah kamu lakukan di dalam kelas, apakah aktiviti yang paling menyeronokkan dan membuatkan kamu lebih fokus, khususnya semasa belajar? Boleh saya sudah bagi tahu? Boleh, cikgu. Aktiviti pembelajaran yang paling menyeronokkan bagi saya ialah aktiviti yang berbentuk permainan pembelajaran atau aktiviti yang melibatkan pergerakan. Aktiviti seperti ini membuatkan suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan membantu saya memberi perhatian dengan lebih baik semasa berada di dalam kelas. Contohnya, dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, cikgu pernah menjalankan satu aktiviti permainan yang berkaitan dengan kosakata.
Dalam aktiviti tersebut, kami perlu bergerak ke beberapa stesen yang telah disediakan di dalam kelas dan mencari perkataan yang sesuai untuk membina ayat yang lengkap. Aktiviti ini memerlukan kami bekerjasama dengan rakan-rakan untuk mencari jawapan yang betul. Melalui aktiviti seperti ini, saya bukan sahaja dapat belajar perkataan baharu, tetapi juga dapat mengingatinya dengan lebih mudah kerana saya terlibat secara aktif dalam aktiviti tersebut. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan kerana kami boleh bergerak dan berinteraksi dengan rakan-rakan. Oleh sebab itu, saya lebih fokus dan lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran apabila aktiviti seperti ini dijalankan. Bagus. Selepas sesuatu aktiviti pembelajaran selesai dijalankan di dalam kelas, adakah kamu biasanya memikirkan semula tentang apa yang telah kamu pelajari daripada aktiviti tersebut? Ya, biasanya selepas sesuatu aktiviti pembelajaran selesai, saya akan cuba memikirkan semula apa yang telah saya pelajari supaya saya dapat memahami pelajaran tersebut dengan lebih jelas. Contohnya, selepas menjalankan eksperimen dalam mata pelajaran sains, saya akan cuba mengingat semula langkah-langkah eksperimen yang telah dilakukan serta mengingat semula langkah-langkah eksperimen yang telah dilakukan serta hasil pemerhatian yang kami peroleh. Kadang-kadang, saya juga akan berbincang dengan rakan-rakan tentang perkara yang kami pelajari semasa aktiviti tersebut dijalankan. Melalui perbincangan ini, saya dapat memahami dengan lebih baik mengapa sesuatu perkara berlaku dalam eksperimen tersebut dan bagaimana konsep yang diajar oleh cikgu berkaitan dengan aktiviti yang telah kami lakukan. Bagus. Nampaknya kamu cuba memahami pelajaran dengan memikirkan semula pengalaman pembelajaran kamu, bukan? Ya, cikgu. Okey. Soalan yang seterusnya. Apabila kamu telah memahami sesuatu topik, adakah kamu cuba menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi lain seperti menjawab latihan tambahan ataupun mengaitkannya dengan kehidupan seharian? Ya, apabila saya telah memahami sesuatu topik, saya biasanya akan cuba menggunakan pengetahuan tersebut dalam latihan atau situasi lain supaya saya dapat memastikan bahawa saya benar-benar memahami pelajaran tersebut. Contohnya, dalam mata pelajaran matematik, selepas saya memahami cara menyelesaikan sesuatu jenis soalan yang akan cuba menjawab soalan lain yang mempunyai bentuk yang berbeza tetapi masih berkaitan dengan topik yang sama. Dengan cara ini, saya dapat melihat bagaimana konsep yang dipelajari boleh digunakan untuk menyelesaikan pelbagai jenis soalan. Selain itu, dalam mata pelajaran sains, saya juga cuba mengaitkan konsep yang dipelajari dengan situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian supaya saya dapat memahami kepentingan konsep tersebut. Baiklah, saya sudah. Untuk soalan seterusnya, cikgu akan berikan kamu dua gambar untuk perhatikan.
Setelah melihat kedua-dua gambar tersebut, saya sudah hendaklah pilih salah satu gambar yang anda suka. Boleh ke? Boleh, cikgu. Jom kita lihat gambar yang pertama ya. Saya sudah nampak ke? Apa, cikgu? Baiklah, ini adalah gambar yang pertama. Sekarang, cikgu akan tunjukkan kamu gambar yang kedua pula. Saya sudah boleh nampak? Apa, cikgu? Ini adalah gambar yang kedua. Okey, baiklah. Okey, saya sudah. Sekarang, pilih salah satu gambar daripada kedua-dua gambar yang saya telah tunjuk anda tadi. Manakah gambar yang kamu suka sangat? Gambar yang pertama, cikgu. Gambar yang pertama iaitu Belajar secara berkumpulan. hmm, bagus. Saya sudah. Kenapa anda pilih gambar tersebut? Uh, saya rasa belajar secara berkumpulan lebih membantu saya memahami pelajaran dengan lebih baik kerana saya dapat berkongsi idea dan mendengar pandangan rakan-rakan yang mungkin berbeza daripada cara saya berfikir. Contohnya dalam mata pelajaran sains, apabila cikgu memberikan soalan tentang eksperimen atau konsep tertentu, kami akan berbincang dalam kumpulan untuk mencari jawapan yang paling tepat. Setiap ahli kumpulan biasanya mempunyai cara sendiri untuk memahami sesuatu topik dan melalui perbincangan itu. Saya boleh belajar kaedah baru atau perspektif lain yang saya tidak pernah fikiran sebelum ini. Selain itu, apabila saya cuba menerangkan jawapan atau idea saya kepada rakan, saya sendiri dapat menilai sejauh mana saya benar-benar memahami topik tersebut. Aktiviti sebegini membuatkan saya lebih aktif dalam proses pembelajaran kerana saya bukan sahaja mendengar tetapi turut mempraktikkan dan menyusun pemikiran saya sendiri. Saya rasa cara belajar ini juga menyeronokkan kerana suasana interaktif memberi motivasi untuk lebih fokus dan tidak cepat bosan semasa sesi pembelajaran. Baiklah. Saya sudah. Untuk soalan yang seterusnya, saya akan tunjuk anda sesuatu dan saya akan tanya soalan berdasarkan uh, benda yang saya tunjuk sekarang. Okey? Saya sudah boleh lihat ke ni? Boleh, Boleh cikgu. lihat apa ni? Boleh, cikgu. Apa ni? Ni stiker-stiker, cikgu. Ya, betul saya sudah. Saya sudah suka stiker ke? Ataupun pelekat macam ni? Mestilah, cikgu. Kan? Okey, baiklah. Untuk soalan seterusnya, sekiranya cikgu mengatakan bahawa murid yang menyiapkan latihan dengan baik akan mendapat stiker ataupun pujian seperti ini, adakah perkara tersebut membuatkan kamu lebih bersemangat untuk belajar? Ya, cikgu. Saya rasa perkara seperti itu memberi motivasi tambahan kerana ia memberi pengiktirafan kepada usaha saya. Apabila saya diberi ganjaran seperti stiker atau pujian, saya berasa usaha yang saya dihargai dan ia membuatkan saya lebih terdorong untuk menyiapkan tugasan dengan cermat dan penuh perhatian. Contohnya, dalam mata pelajaran matematik, apabila cikgu memuji murid yang berjaya menyelesaikan soalan dengan betul atau memberi ganjaran, saya akan berusaha lebih bersungguh untuk memahami setiap langkah penyelesaian. Saya juga cuba mengulang langkah-langkah yang
telah diajar supaya saya tidak melakukan kesilapan yang sama. Ganjaran seperti ini bukan sahaja membuatkan saya gembira, tapi juga membantu membentuk tabiat belajar yang positif kerana saya belajar bahawa usaha yang konsisten akan dihargai. Saya juga perasan bahawa apabila rakan-rakan turut menerima pujian, ia mencipta suasana persaingan sihat di dalam kelas yang membuatkan saya lebih fokus dan tekun dalam belajar. Okey, saya sudah. Terima kasih bagi jawapan tersebut. Soalan seterusnya. Um, Okey, sekarang saya sudah bayangkan cikgu menunjukkan cara untuk melakukan sesuatu aktiviti di hadapan kelas terlebih dahulu sebelum kamu mencubanya secara sendiri. Adakah cara seperti ini membantu kamu untuk belajar sesuatu kemahiran dengan lebih baik? Boleh saya sudah jawab soalan ni? Boleh cikgu? Ya, cara itu sangat membantu kerana saya dapat melihat dengan jelas langkah demi langkah bagaimana aktiviti itu dilakukan sebelum mencuba sendiri. Sebagai contoh dalam mata pelajaran sains, apabila cikgu menunjukkan cara menjalankan eksperimen tentang perapisan air, saya dapat memahami langkah-langkah peralatan yang diperlukan dan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa melakukan eksperimen. Selepas itu, apabila saya mencuba eksperimen tersebut secara individu atau bersama kumpulan, saya berasa lebih yakin kerana saya telah melihat sendiri contoh yang ditunjukkan. Saya juga belajar daripada kesilapan yang mungkin dilakukan rakan semasa cuba meniru demonstrasi cikgu. Dan ini membuatkan saya lebih berhati-hati. Aktiviti pemerhatian seperti ini membantu saya memproses maklumat secara visual dan praktikal, menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan mudah diingati. Saya juga rasa seronok kerana proses ini bukan sahaja teori tetapi saya boleh terus mempraktikkan apa yang telah saya lihat dan ia menambahkan keyakinan diri untuk menghadapi tugasan yang lebih kompleks pada masa hadapan. Bagus. Nampaknya pemerhatian dan juga contoh-contoh praktikal benar-benar membantu kamu dalam memahami dan juga mempraktikkan sesuatu kemahiran. Betul? Betul cikgu? Okey. Saya akan tanya soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh Okey. cikgu? Ini adalah soalannya. Kadang-kadang guru meminta murid untuk mencari maklumat secara sendiri tentang sesuatu topik sebelum membincangkannya di dalam kelas. Bagaimana pengalaman kamu apabila melakukan aktiviti seperti itu khususnya? Boleh saya sudah kongsi sedikit? Boleh cikgu? Sila persilakan. Apabila cikgu meminta kami mencari, saya berasa lebih terlibat kerana saya perlu menyusun strategi sendiri untuk mendapatkan maklumat yang relevan. Sebagai contoh dalam mata pelajaran sains, cikgu pernah meminta kami mencari maklumat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Saya membaca buku rujukan, mencari maklumat dalam talian dan berbincang dengan rakan tentang fakta yang kami peroleh. Semasa proses itu, saya perlu menilai sama ada maklumat yang diperoleh benar-benar tepat dan berguna untuk dibentangkan di hadapan kelas. Apabila tiba masa membentangkan hasil perbincangan, saya merasa yakin kerana saya telah memahami topik tersebut melalui penyelidikan sendiri, bukannya hanya bergantung kepada penerangan guru. Aktiviti ini juga mengajar saya cara menyusun idea, menganalisis maklumat
dan menyampaikan pandangan dengan jelas. Saya rasa pengalaman ini lebih menyeronokkan kerana ia memberi peluang untuk meneroka dan mengaitkan apa yang telah dipelajari dengan situasi sebenar sekaligus menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna. Menarik. Jadi, pengalaman penyelidikan sendiri ini nampaknya meningkatkan pemahaman yang mendalam dan juga kemahiran analisis kamu. Betul kan? Okey. Saya Betul, akan Cikgu. saya akan tanya soalan yang terakhir pula. Dengan soalan ni kita sudah pun sampai ke penghujung perjumpaan kita hari ini ya. Okey. Boleh tanya soalan yang terakhir itu? Boleh, Cikgu. Okey, baiklah. Soalan yang terakhir adalah jika cikgu anda memberikan satu masalah dan meminta kamu serta rakan-rakan anda untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama, bagaimana cara kamu biasanya terlibat dalam aktiviti tersebut? Apabila cikgu memberikan masalah untuk diselesaikan secara berkumpulan, saya biasanya akan cuba menyumbangkan idea dan mendengar cadangan rakan-rakan dengan teliti. Sebagai contoh dalam mata pelajaran sains, cikgu pernah memberikan situasi tentang cara mengurangkan pencemaran air di kawasan perumahan dan meminta kami berbincang untuk mencari penyelesaian. Dalam sesi itu, setiap ahli kumpulan berkongsi pandangan masing-masing dan kami cuba menilai kebaikan dan keburukan setiap cadangan sebelum memilih yang paling praktikal. Aktiviti ini bukan sahaja membantu saya memahami topik dengan lebih mendalam, tetapi juga mengajar saya kemahiran bekerja dalam pasukan, berkomunikasi dan membuat keputusan secara kolektif. Saya juga belajar untuk menghargai perspektif orang lain dan menyesuaikan idea saya supaya lebih praktikal. Melalui aktiviti seperti ini, saya dapat mengaitkan teori yang dipelajari di kelas dengan situasi sebenar dan ia membuatkan pembelajaran lebih relevan, menyeronokkan serta memberi pengalaman pembelajaran yang aktif dan bermakna. Bagus. Aktiviti ini jelas membantu kamu untuk mengambungkan pengetahuan, kemahiran sosial dan juga penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran secara sepenuhnya. Kan? Ya, cikgu. Ah, so dengan soalan terakhir tadi, kita telah pun sampai ke penghujung perjumpaan kita. Dengan ini, perjumpaan kita juga akan tamat. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saya sudah kerana sudi meluangkan masa anda dan juga tenaga anda untuk menghadiri perjumpaan ini dan menunjukkan komitmen yang sangat tinggi bagi menjawab setiap soalan yang saya telah tanya tadi. So, terima kasih kepada saya sudah dan saya ingin mengucapkan all the best for your studies dan saya harap saya sudah akan sihat dan juga dapat memperjuangkan lagi kejayaan kamu dalam bidang akademik ini. Itu sahaja daripada cikgu pada kali ini. Sekian terima kasih. Saya sudah Terima kasih, cikgu.